Assalamualaikum guys. So this is the video untuk unboxing. Tada. Kita punya TCG Digimon card game. Okay, ini adalah Japanese version. Kita buka. Okay, so aku beli hari Jumaat baru ni, sales 44. So hari ni dah dapat, hari Ahad. Okay, Japan punya. So seller ni dia ada buat promosi lah. Kita beli dia punya satu box ni. Yang ni EX09 lah. Nanti aku tag lah dia punya seller yang aku beli kat Shopee. So dapat 2 pack free. So mari kita buka. Okay, sebab aku dia macam nak berjinak-jinak lah hobi baru ni untuk menjadi kolektor TCG lah. Aku minat Digimon, so aku beli Digimon. So ada juga saranan untuk aku beli TCG Pokemon, dan mungkin ada value lagi tinggi lah berbanding Digimon, sebab Pokemon ni orang kata lagi banyak dia punya fans satu dunia kot. So dia punya card pun dah dalam versi English. Cuma Digimon ni dia punya versi English dia agak susah nak dapat lah. Dengan pasaran luar je lah kot, dari US je kau boleh dapat masuk. Tak tahu lah, ada tapi mahal lah. Okay, yang this one aku ambil yang Japan. So marilah kita tengok kad-kad yang aku akan collect dan dapat. Okay, kita buka dulu lah yang free Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu lah, ini dia punya, orang kata apa ya, kita pun first time kot. Dulu kalau aku beli pun yang bukan original pun. Okay, benda ni aku pernah beli kot yang bukan originalnya. Dan dia punya ni, orang kata apa, cantik lah. Color dia ini memang okay. Ni first card kita. Aku tak tahu macam nak susun, betul ke? Aku dah nampak jalan shiny sikit tadi. Okay, this one unicorn mon, aku tak silap sebab aku lupa sangat Digimon punya card. Okay, ni yang rookie-nya. Apa nama ni? Sebab Japan kan. Koromon. Ni Digitama. Dia ada kat atas ni. Okay. Ni Digimon Digitama yang baby. Dan ni apa ni? Wah, apa rasanya ni artwork dia kot. Lepas tu this one Mamemon kot. Yang ni ada macam shiny sikit. Okay, mungkin kita akan tengoklah apa, adakah dia okay value dia ataupun biasa. Okay, ni yang kita dapat free lah, seller bagi kita. Mungkin aku asingkan yang ni kot nanti. Antara banyak-banyak tu, yang tu kot nampak macam hype sikit lah kot. Ini pun mungkin lah kot. Okay, tak apa, tak tepi dulu. Kompon ni dia punya free pack, 2 pack lah seller bagi. Next kedua, bismillah. Aku risau rosak agak kad-kad ni. Inilah kad-kad ni jenis yang kalau kau rosakkan dia, kemik ke, koyak ke, habis lah value. Kalau yang ada value lah. Okay. Okay, aku baru perasan yang belakang ni pun ada perbezaan. Okay, aku tak tahu apa lah beza dia. Yang X. Fine. Okay. So kat sini aku dah tahu ada 2 X. 2 kad telur. Okay. Ni yang baru. Wow, ini Digimon mata ni, Matamon. Aku tak tahulah. Okay, ni egg. Itulah egg. Itulah. Okay, ni artwork lagi. So aku, ni lain. Okay, ni egg juga.
Okay, ni evil Digimon ni. Cincin. Agumon. Betul ni. Okay, nice. Okay. So satu kad kita dapat yang level 3, level 2 dengan level 4. Okay. So collection yang agak cantik. Tapi kenapa macam dia terkepas sikit ni? Aduh, aku risau aku terkoyak tadi waktu koyak. Macam ada terlipat kan. Sayang. Kena hati-hati apa ni. Okay, tak apa. Ini daripada maksi this one. Aku nak kena potong sekejap. Kita buka, koyakkan pensil. Okay. Inilah kotak dia kalau seller jual dekat kedai. Macam ni lah dia kalau yang nak beli by pack. Nampak tak? Nampak tak? So kat sini kalau ikutkan dia ada 24 pack lah, termasuk promo pack EX09. So aku tak ada nak open semua, aku akan open mungkin separuh. Okay, banyak ni 24 guys. Aku ambil 6 kiri 6 kanan lah. Okay, 3, 4, 6 kanan 4, 6. Okay, ni 6. Ni ada 6 juga. Aku terdapat kelebihan ke? Tu 2, 3, 4, 5. Oh, tadi lebih. Yang ni aku rasa macam tebal lah. Yang ni aku rasa macam tebal. Tak apa. Okay, 6. Yang kanan ni kita simpan. Next video lah kot kita akan unbox 6. Alright, biar sini dulu. Okay, so kita buka dia punya promotion pack ni, EX09. Okay, yang ni dapat baby kot. Aku risau terkena sini tu yang aku macam damn, baik aku koyak macam ni. Susah agak. Ni bukan baby lah, bukan telur. Pam, teka apa? Wilmon ke? Oh, nice. Okay, promo pack. So lebih afdal kita buka belah kanan kot. Bismillah. Okay. Oh, kita dah ada 2 kad ni. 2 gak. Aku dapat benda yang sama je ni. Ni bagi. Ni lain. Ini Metamon yang versi digital. Oh, aku dapat 2 Agumon. So betul lah, yang free pack yang aku dapat dalam ni dia bagi lagi. Apa, aku ada 2. Tak apa, ni aku sih. Ada 2. Ni pun nice kan ni artwork dia ni. Oh lawa. Option card. Okay, yang ni kanan. Oh, ni pun aku lupa. Tu tak kanan lah kan. Yang promo ni tak sini. Tepi lah kan. Sini nampak kot. Okay, pack kedua. Tim kanan. Apa pula? Main team pula goyang kamera aku. Alright. Aku dah nampak shiny pula. Ni apa ni, Batmon. Okay. Ini yang Tasmon tu. Gabumon. Metamon. Ini lain, dia sama yang tadi lah. Nampaknya 2 pack yang sama aku dapat. Okay, apa? Tak sini. So, yang ketiga. Sorry guys kalau aku tak dapat lagi nak bezakan mana kad special rare dengan rare ke apa ke.
aku akan check kemudian So siapa yang tahu boleh komen kat bawah lah. Okay, this one aku dah ada. Ni apa, aku dah tak ingat lah. Kadang ada Digimon baru. Ni apa panggil, Kuagamon Kumbang Shining. Oh ya, ini yang Shining. Aku tak tahu ada punya beza. Yelah, beza dia Shining lah. Agumon. Wah, ni pun Shining. Aku ambil Shining tu letak tepi. Tu je. Yang ada Shiny tu aku letak tepi. Okay, yang ada dua. Macam metallic sikit lah. Agumon aku dapat dua guys. Satu yang digital Mon tu, dengan yang apa special tu punya lah. Aku nak tarik ke tepi kalau nak cari koyak yang cantik ni. Kadang newbie kan, maaf lah. Alright. Ini come on, sama lah macam tadi. Ini Devimon, Palmon, Angemon. Angemon dengan ni. Tema. Dia punya tema. Ini Shiny. Okay, dapat satu. Tapi yang pack yang tadi tu dapat dua. Okay, ada dua lagi. Tarik ke tepi lah. Ini smooth sikit. Apalah, memang newbie betul kan. Sorry lah, video ni pun mungkin agak lama dan kejap lah. Aku pun tema dia bukan Digimon. Sorry nampak macam orang je tak. Okay, sebab dia bahasa Jepun, yang mana aku kenal aku sebut lah. Kalau tak kenal aku minta maaf lah. Ni Tasmon ni Ultimate kan, kalau tak silap aku. Nice guys, nice. Sebab kalau ikutkan Japan punya card, dia punya artwork lagi menarik lah, cantik. Ini apa yang orang pernah bagi tahu lah, dia punya artwork tu memang very cantik berbanding yang English. Pokemon ke Digimon, tentulah. Dia pun artwork tu memang very nice. Ni Fishmon. Aku tak tahu, sorry. Ada dua dah. Kuagamon ni. Aku tak ingat Kuagamon tadi ke yang ni. Okay. So untuk yang di tim kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Shining. Aku rasa this one mungkin agak value kot tema ni, aku rasa. Alright. Okay, next. Kiri pula. Kita dapat beberapa banyak yang okay. Aku nampak macam silver tu. Sorry lah kalau cara buka aku ni mungkin ganas ke apa ke. Aku nampak macam dah ada Shining belakang tadi. Mesti sikit macam tak masuk dalam frame. Ini first collection aku lah, yang untuk series punya. Untuk balik. Okay, Batmon, Palmon, Torchengmon. Etemon. Nice. Sorry lah, setting camera mungkin bergegor ke apa. Berdramon dan tema ni macam yang antagonis punya. Sorry lah, lightningnya agak silap.
Ni patung ni yang aku kata tema tadi. Apa ni? Aku tak ingat pun datang ni. Cantik. So far banyaklah yang kad repeat. Biasalah, nama pun booster pack, bukan booster pack lah, extra booster pack. Kita si Dramon. Nice. Aku tak tahu apa nama. Ini macam parasit je. Okay, last team. Last. Ya. Manis. Ada manis. Ni Pokemon, Fishmon. Ni apa? Nancismon, Numemon. Wah. Aku tak tengok lah, tak ingat apa nama ni. Dia adik-beradik Garurumon kan? Cik Galu tu. Okey, itulah video yang tiba-tiba habis dia punya limit masa. So aku finish kat sini lah. Okey, ini yang terhit untuk video kali ni. So lepas ni kita akan unboxing lagi balance 12 pack. So itu saja untuk video kali ni. Jangan lupa support saya untuk channel next video seterusnya. Jangan lupa lah subscribe. Alright, see you next time guys. Assalamualaikum.